Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan juga sahabatnya sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, apa khabar, semua sihat? Alhamdulillah, kita masih lagi bersama-sama untuk mempelajari berkenaan dengan fiqh solat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita semua untuk menjadikan kita lebih baik lagi ketika mana kita solat, mengetahui tentang hukum hakam solat. Kerana apa tuan-puan? Siapa yang melaksanakan solat tapi tanpa ilmu, takut-takut solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya itu ditolak, tidak diterima. Jadi itu takut-takut tuan-puan. Sebab itulah kita cuba memahami. Bila mana saya pernah kongsikan pada tuan-puan satu kisah yang ada dua orang adik-beradik, satu abang, satu adik. Yang mana satu hari tuan-puan, seorang adik ni dia mengambil keputusan untuk mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu fardu ain dan sebagainya. Dan juga si abang dia pergi beruzlah, pergi berkhalwah, duduk sendirian, berzikir, dia beribadah di satu gua. Okey. Jadi satu hari tu tuan-puan yang dirahmati Allah, seorang adik ni dia nak berziarah, nak ziarah abangnya. Lama tak bertemu kan, dia pun ziarah, pergi jumpa abangnya yang tengah berkhalwah, tengah beruzlah di dalam gua. Lalu ketika mana seorang adik ni sampai kepada tempat si abang, dia lihat si abang itu tengah solat. Tapi dia solat itu tuan-puan dalam keadaan yang mana di atas lehernya ada bangkai tikus. Bangkai apa? Tikus. Okay, jadi adik ni pun dia terkejut lah. Kenapa abang dia buat macam tu? Dan juga dia pun tahu bahawasanya perbuatan yang abang dia lakukan itu menyebabkan batalnya solat. Itu selepas abangnya bersalam, lalu adiknya pun mendekati abangnya dan bertanya, "Wahai si abang, kenapa engkau gantung bangkai tikus di leher engkau, wahai abang?" Dia tanya macam tu lah, lebih kurang. Lepas tu abang dia pun kata, "Adikku, waktu aku tengah solat, aku tengah solat itu, lalu di hadapan aku seekor tikus ni. Jadi sampailah saat aku tak boleh khusyuk dalam solat, sehingga kan aku bunuh tikus yang mana lalu lalang di hadapan aku. Selepas itu aku pun rasa bersalah. Aku nak tebus kesalahan aku dengan aku gantungkan bangkai tikus ni di leher aku untuk menebus kesalahan aku." Lalu kata adiknya, "Wahai abangku, ketahuilah bahawasanya apa yang engkau lakukan ini membatalkan solat. Sebab membau najis." Bangkai kan tuan-tuan yang dirahmati Allah, bangkai itu adalah najis. Bangkai tikus ke bangkai semua haiwan adalah najis, kecuali kalau manusia dan belalang dan sebagainya. Okay, jadi dia pun menyesal dan abangnya pun menuntut ilmu dengan adiknya. Jadi kesimpulan di sini tuan-puan yang dirahmati Allah, sangat-sangatlah penting untuk kita mengetahui berkenaan dengan ilmu, lebih-lebih lagi tentang solat yang mana kita laksanakan. Kita lakukan setiap hari paling kurang 5 solat kita lakukan tuan-puan. Jadi mestilah wajib di antara fardu ain setiap orang untuk mempelajari ilmu agama. Jadi mudah-mudahan tuan-puan, Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik untuk kita sama-sama
mempelajari dan memahami berkenaan dengan hukum agama, insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan tuan-puan yang dirahmati Allah, boleh sama-sama bantu saya tap-tap skrin, bantu share, insya-Allah. Mudah-mudahan ramai lagi dapat manfaat, dapat faedah dengan pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Boleh sama-sama, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Jadi siapa yang masih lagi ingat pada pembahasan yang lepas berkenaan dengan apa yang kita laksanakan. Sebelum itu tuan-puan, seperti biasa saya ajak pada tuan-puan sama-sama untuk niat seperti niat para salafus soleh, niat seperti mana guru-guru kita, Habib Muhammad bin Aqil Al-Hamid, niat seperti Habib Umar dan sebagainya. Mudah-mudahan mereka semua, insya-Allah, kita bersama dengan mereka nanti di hari akhirat, insya-Allah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi yang kita dah lepas, kita membincangkan berkenaan dengan apa? Dengan sunat-sunat ab'ad. Masih lagi pada pembincangan yang baru lagi, iaitu sunat ab'ad. Apa yang dimaksudkan dengan sunat ab'ad, tuan-puan? Siapa yang masih ingat lagi? Sunat ab'ad itu adalah sunat yang mana bila mana kita meninggalkan sunat ab'ad tersebut, disunatkan untuk sujud sahwi. Okey, disunatkan untuk sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi itu adalah sujud yang kerana kita melakukan salah satu daripada sebab-sebab yang disunahkan sujud sahwi. Boleh jadi kita memang terlupa buat perkara tersebut, ataupun ada sebab-sebab yang lain yang mana disunahkan ketika kita melakukan sebab-sebab tersebut, kita kena sujud sahwi. Nanti insya-Allah kita akan bahaskan berkenaan dengan sebab-sebab sujud sahwi, insya-Allah. Boleh? Allahumma salli ala Muhammad. Dan seperti biasa saya ingatkan pada tuan-puan, kita kena tahu bahawasanya hukum sujud sahwi itu adalah sunnah, bukan wajib. Maksudnya kalau kita terlupa sujud sahwi, tetap solat kita sah. Cuma mungkin ada kekurangan dalam solat kita. Bila mana kita buat, contohnya kita tertinggal kunut ataupun tertinggal tahiyat awal, sepatutnya kita kena sujud sahwi, tapi kita tidak sujud sahwi. Kalau kita tinggalkan sujud sahwi, memang solat kita sah, tetapi kurang sempurna. Seperti mana dalam hadis, syaitan, tuan-puan, ketika mana seorang hamba tu sujud sahwi, syaitan menangis. Syaitan menangis. Sebab apa, tuan-puan? Sebab syaitan dia kata apa? Ketika mana aku diperintahkan untuk sujud, aku tak mahu sujud. Sedangkan anak Adam, iaitu manusia, bila mana diperintahkan untuk sujud, mereka sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana kita buat kesalahan, kita sujud kepada Allah, mengakui kesalahan yang kita lakukan. Okey? Sebab itulah bila mana kita sujud, kita disunahkan baca apa? Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Kita baca sebanyak 3 kali. Boleh? Itu 3 kali. Kemudian, itu sujud yang pertama. Kemudian duduk, sujud yang kedua. Sujud sahwi itu 2 kali. Kalau nak sujud sekali pun boleh. Tapi disunahkan sujud 2 kali. Sujud 2 kali, sujud pula. Tersasul pula. Boleh? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Okey. Dan kita dah bahaskan, tuan-puan, berkenaan dengan sunat ab'ad. Di antaranya sunat ab'ad iaitu tasyahud awal ataupun tahiyat awal. Tahiyat awal dan duduk pada tahiyat awal. Maksudnya di sini, tuan-puan, dia ada 2 dah. Yang pertama tahiyat awal sunat ab'ad, yang kedua duduk ketika tahiyat awal. Boleh jadi dia baca tahiyat awal, cuma dia tak baca waktu duduk. Dia berdiri ke, dia tak duduk. Sekarang ni dia meninggalkan sunat ab'ad. Ataupun dia meninggalkan terus tasyahud awal. Daripada sujud terus bangun berdiri. Dia tak buat pun tasyahud awal. Itu pun orang yang meninggalkan tahiyat awal. Maka di sini, bila mana dia tidak buat tasyahud awal, maka dia disunahkan sujud sahwi. Boleh? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Okey. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita dah bahaskan, tuan-puan, di antara sunat ab'ad juga adalah selawat pada Nabi SAW di dalam tahiyat awal. Bila mana kita tasyahud awal, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, sampailah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian selawat Allahumma salli ala Muhammad.
Itu selawat itu pun adalah sunat ab'ad. Maksudnya kalau tidak membaca selawat pada tahiyat awal, itu pun disunatkan sujud sahwi. Contohnya dia baca macam mana tuan-puan? Ketika tahiyat awal, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian bangun. Dia tak baca pun selawat. Maka di sini tuan-puan yang dirahmati Allah, dia kena apa? Dia kena sujud sahwi. Disunatkan sujud sahwi. Bila seorang meninggalkan selawat pada tahiyat awal. Boleh dapat ya tuan-puan? Saya dah beritahu perbezaan di antara tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Apa beza tahiyat awal? Apa beza tahiyat akhir? Tahiyat awal hukumnya sunat ab'ad. Tahiyat akhir hukumnya apa? Hukumnya sunat, hukumnya wajib. Hukumnya rukun. Maksudnya di sini kalau kita meninggalkan tahiyat awal, hukumnya sah. Tapi disunatkan sujud sahwi. Tapi kalau kita meninggalkan tahiyat akhir, hukumnya tidak sah. Mestilah melakukan tahiyat awal, tahiyat akhir tersebut. Boleh dapat? Sama juga macam selawat. Selawat pada tahiyat awal hukumnya apa? Sunat ab'ad. Selawat pada tahiyat akhir hukumnya wajib. Walaupun kita tengok dari segi pelafazannya sama, lafaznya sama, tetapi hukumnya berbeza. Boleh dapat? Jelas jadi jangan keliru. Jangan keliru mana yang sunat, mana yang wajib. Okey, kalau ada soalan, ada yang kurang faham, boleh tanya dekat ruang komen insya-Allah. Okey. Dan seterusnya yang kita bincangkan yang lepas juga, di antara sunat ab'ad iaitu selawat pada keluarga Nabi di dalam tahiyat akhir. Okay, di dalam tahiyat akhir. Okay, jadi tuan-puan yang saya sebutkan tadi, bila mana kita tahiyat akhir, okay, lepas tahiyat akhir kita kena selawat. Selawat di ketika tahiyat akhir. Okay, kemudian ketika mana selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad ini bukan wajib Yang selawat je yang wajib. Allahumma salli ala Muhammad. Sunatnya apa? Wa ala ali Muhammad. Itu sunat ab'ad. Contohnya tuan-puan, saya bagi gambaran. Contoh, saya tahiyat akhir Saya tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Baca tahiyat akhir. Okey? Kemudian bila saya selawat Allahumma salli ala Muhammad, kemudian bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tak baca pun wa ala ali Muhammad. Apakah hukum solat saya tuan-puan? Sah ataupun tidak? Hukumnya sah ataupun tidak? Hukumnya sah. Sebab apa? Sebab wa ala ali Muhammad itu hukumnya sunat ab'ad. Bukan wajib. Boleh jelas? Nampak tak beza dia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang doa. Masya-Allah, semoga dipermudahkan segala urusan. Boleh dapat jelas nampak? Jadi kalau saya tak baca selawat kepada keluarga Nabi ketika tahiyat akhir, hukum tetap sah. Sebab selawat pada keluarga Nabi pada tahiyat akhir itu hukumnya sunat ab'ad. Okey. Boleh dapat tuan-puan? Saya nak masuk topik yang baru ni. Semua sedia kita masuk topik yang baru. Masalah kalau kita meninggalkan tahiyat awal. Meninggalkan tahiyat awal maksudnya kita tak laksanakan tahiyat awal. Boleh tak kembali balik? Sekarang ni akan ada apa hukum dia tuan-puan Okey, boleh kita masuk pada pembahasan sekarang ni berkenaan dengan kalau tertinggal tahiyat awal. Boleh tak kita kembali balik pada tahiyat awal? Okey, dia ada hukum dia. Disebutkan dalam kitab di sini, faman taraka at-tashahhud al-awwal mathalan fadzakarahu ba'da wusulihi lil qiyam la ya'udu ilaihi. Okey. Contoh, bila mana kita sujud, sujud, kemudian kita bangun, Allahu Akbar, dah berdiri dah. Okey, boleh tuan-puan, dah berdiri dah. Kita dah berdiri tegak. Jadi, kalau kita kembali balik, sengaja kembali balik. Dan kita tahu bahawasanya kalau kembali balik membatalkan solat, maka hukumnya solat kita batal. Jelas tak? Contoh biasanya tuan-puan, ibu ayah sekalian, kita kan nak pergi ke rakaat ketiga. Boleh? Kalau nak pergi rakaat ketiga, disunahkan apa? Duduk untuk tahiyat awal. Betul tak? Jadi kita pun terlupa, kita tu bangun, Allahu Akbar. Siapa yang selalu jadi macam ni?
dia terlupa tahiyat awal. Dah sampai dah tegak lah, dah berdiri tegak dah. Okey, baru teringat, tadi lupalah nak tahiyat awal. Boleh tak saya kembali balik duduk? Hukumnya tidak boleh. Boleh jelas? Hukumnya tidak boleh. Kalau saya kembali juga dalam keadaan sengaja, dalam keadaan tahu bahawasanya perkara tersebut tidak boleh, maka hukumnya batal solat. Ustaz, saya kalau tak tahu macam mana Ustaz? Kalau tak tahu, dimaafkan. Boleh? Kalau masalah ni tak tahu, dimaafkan. Contoh macam kita bangun, Allahu Akbar, dah berdiri dah. Kita tak tahu pun kalau duduk tu batal solat. Tapi kita nak dapatkan sunnah tu juga, kita pun duduk. Kalau tak tahu, dimaafkan. Jadi selepas ni jangan kita duduk. Sebab apa tak boleh Ustaz? Sebab apa tak boleh kalau kita kembali balik batal? Sebab, boleh tahu sebabnya apa? Sebab kita memindahkan daripada rukun ke sunat. Daripada benda yang wajib ke sunat. Contoh, okay, tuan-puan, ibu ayah sekalian, daripada sujud tadi bangun, Allahu Akbar. Dah berdiri tegak ni kan? Berdiri tegak, sekarang ni kita dah buat rukun yang baru. Rukun berdiri tegak kan? Itu dah masuk rukun yang lain. Jadi tidak boleh kalau kita kembali daripada rukun kepada sunat. Kan hukum duduk tahiyat akhir, tahiyat awal hukumnya sunat. Betul tak ibu ayah sekalian? Jadi tak boleh kalau kita kembali daripada rukun ke sunat. Tak boleh hukumnya. Kalau kita buat seperti yang saya sebutkan tadi, sengaja dan tahu tentang hukum tersebut, maka batal solat. Boleh? Jelas tak? Jelas tak ibu ayah sekalian? Jadi tak boleh pindah. Sebab apa? Alasannya kerana kita memindahkan daripada rukun kepada sunat. Boleh? Berbeza dengan yang pembahasan kita yang lepas dulu. Berkenaan kalau kita tertinggal Fatihah. Siapa yang masih ingat lagi ibu ayah sekalian? Kita tertinggal Fatihah kan, contoh. Kita terlupa nak baca Fatihah. Bila sampai ke sujud baru teringat, tadi lupalah nak baca Fatihah. Boleh kembali balik tak? Boleh. Wajib kembali balik. Sebab apa wajib? Sebab Fatihah hukumnya rukun, wajib. Berbeza tadi kalau tahiyat awal hukumnya sunat. Dapat tak ibu ayah sekalian? Jelas, nampak tak? Jadi kalau daripada rukun nak kembali ke sunat, tidak boleh. Tapi kalau rukun tadi macam sujud, nak kembali kepada sujud, kepada rukun balik, boleh. Nampak Kalau kita tertinggal, rukun wajib kembali balik. Kalau tertinggal yang sunat, tidak boleh kembali balik. Siapa yang jelas sampai sini? Siapa yang jelas? Siapa yang faham? Boleh tulis kat ruang komen tak? Kita santai je. Kita bahas sikit-sikit, insya-Allah. Mudah-mudahan faham. Jelas Alhamdulillah. Yang lain? Bagus orang yang kata jelas. Faham? Okey, alhamdulillah, masya-Allah. Masya-Allah semua. Okey. Jadi kesimpulan di sini, kalau nanti selepas ni ibu ayah sekalian terlupa. Contohnya kita daripada sujud yang kedua, kita nak bangun. Sepatutnya kena tahiyat awal. Tapi kita bangun terus. Allahu Akbar. Dah berdiri tegak dah. Sekarang ni kita dah buat rukun yang lain. Tak boleh kita pindahkan rukun itu kita nak kembali balik pada yang sunat. Tak boleh. Kalau kembali dalam keadaan sengaja, dalam keadaan tahu, maka batal solat. Okey Ustaz, ni gambaran yang lain Contoh kalau saya tak sengaja Ustaz, saya tak sengaja. Saya daripada bangun tu saya terus kembali, saya tak sengaja pun. Ataupun saya ni jahil, saya tak tahu pun bahawasanya kalau kembali tu membatalkan solat. Macam kita lah sebelum ni kan. Sebelum ni kita kalau tertinggal, kita mesti kembali balik, betul tak? Jadi itu dimaafkan. Tapi selepas ini, bila mana kita dah tahu bahawasanya kalau nanti dah berdiri, tertinggal tahiyat awal, biarkan. Sebab kita tertinggal benda yang sunat, bukan tertinggal yang wajib. Tapi kalau tertinggal tadi macam tertinggal Fatihah, tertinggal sujud yang kedua, bila mana tertinggal rukun benda yang wajib dalam solat, kalau tertinggal wajib kembali balik. Boleh? Allahumma salli ala Muhammad. Sambil tu boleh sama-sama bantu tap skrin, bantu share insya-Allah. Supaya ramai lagi dapat manfaat berkenaan dengan ilmu yang sangat bagus ni. Ilmu yang mahal sebenarnya. Tapi tuan-puan bersyukurlah kita dapat kesempatan untuk mendalami ilmu agama insya-Allah. Okey? Boleh tuan-puan, jelas? Nampak perbezaan dia? Okey. Sekarang ni saya nak bahaskan kalau tak berdiri tegak lagi.
Tadi gambaran dia kalau dah berdiri tegak. Contoh macam kita sujud, Allahu Akbar, terus berdiri tegak. Kalau dah berdiri tegak, tak boleh kembali balik. Tapi Ustaz, saya tak berdiri tegak lagi. Contohnya baru setengah. Siapa yang macam ni? Baru setengah, boleh tak kembali balik? Ni kena tengok ada pembahasan yang lain pula. Boleh? Yang tadi, kalau kita dah buat rukun dah buat rukun yang baru, tak boleh kembali balik pada sunat. Tapi sekarang ni belum buat lagi rukun yang baru. Boleh tak kita kembali? Tengok ada hukum dia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan di sini wa amma, dalam kitab bahasa Arab saya baca, wa amma idza lam yasil ila al-qiyam fayajuzu lahu ruju' lakin in qama 'amdan la yajuzu lahu al-'aud idza kana lil qiyam aqrab minhu lil qu'ud fa in 'ada 'aliman 'amidan 'aliman batalat wa amma in qama nasiyan fayajuzu lahu al-'aud ma lam yasil lil qiyam kama taqaddam. Okey, tuan-tuan fokus ni pembahasan dia lain sikit. Contoh, dia ada dua keadaan ada dua keadaan. Contoh, saya daripada sujud, okey, saya nak bangun, Allahu Akbar, tapi saya bangun saya bangun ni baru setengah, tak berdiri tegak lagi, baru setengah. Allah, duduk, dia macam contoh macam ni lah kan, sujud, lepas tu baru bangun, Allah, baru sampai sini, lepas tu kita duduk balik, macam tu. Dapat jelas? Okey, dia kata di sini apa? Kalau kita bangun dengan sengaja, maksudnya memang kita tak nak tahiyat awal. Ni gambaran pertama Gambaran pertama. Sujud, lepas tu saya bangun. Saya memang tak nak tahiyat awal. Bangun terus. Bila mana dah sampai setengah dah, tak boleh kembali balik untuk duduk. Walaupun setengah. Ini bagi orang yang memang tak nak tahiyat awal. Contohnya macam ni lah. Contoh dia, tapi janganlah kita buat kan. Contoh dia tak nak buat sujud, tak nak buat tahiyat awal. Kan tahiyat awal kan sunnah hukumnya. Dia pun nak bangun. Tapi bila sampai setengah, dia pun tak apalah, aku nak tahiyat awal lah. Ini tak boleh. Kalau orang yang macam ni tak boleh. Dia kembali balik. Sebab dia dah niat untuk tak nak tahiyat awal. Boleh? Tapi biasanya kita tak macam tu lah. Kita terlupa. Kalau terlupa, contohnya tadi kan sujud, Allah, baru setengah, belum berdiri lagi. Maka di sini ketika keadaan macam ni boleh untuk kita kembali balik duduk tahiyat awal. Jadi kesimpulan di sini, kita tak adalah selalunya kita tak sengaja. Biasanya kita lupa kan. Jadi bila mana kita lupa, boleh untuk kembali balik. Selagi mana tak berdiri tegak, selagi mana tidak berdiri tegak, boleh untuk kembali balik. Jelas tuan-puan? Ustaz, kenapa boleh kembali balik pula? Sebab kita belum lagi buat rukun yang lain. Dapat tak? Sebab belum buat rukun yang lain. Tadi yang kata tak boleh kembali balik kalau kita dah buat rukun yang lain. Dah berdiri tegak kan? Berdiri tegak tu kan rukun yang lain. Tak boleh kita tinggalkan rukun, kita nak buat yang sunat. Tak boleh. Tapi ini keadaannya kalau memang daripada sujud itu kita bangun baru setengah. Ni belum lagi buat rukun yang lain. Masih lagi dalam keadaan on the way nak berdiri. Boleh? Jadi bila mana kita teringat, lupa nak tahiyat awal, belum lagi berdiri tegak, boleh kembali balik. Jelas tak, ibu ayah sekalian? Siapa yang ada soalan? Dia iklan sikit Jelas tak ibu ayah sekalian? Sahabat-sahabat, jelas Maksud di sini biasanya kalau kita bangun baru setengah, belum berdiri tegak, maka boleh kembali balik. Ini kalau memang dia terlupa, dia tak nak pun nak meninggalkan tahiyat awal, cuma dia terlupa. Jadi kalau terlupa, duduk balik. Sebab apa boleh duduk balik, kembali balik? Sebab belum melaksanakan rukun yang lain. Boleh, kita kena faham sebab, supaya kita lebih faham. Contoh keadaan yang pertama tadi, kenapa kalau bila mana kita berdiri tegak, kita tak boleh kembali balik? Sebab
kita dah buat rukun yang lain dah. Berdiri tu kan rukun yang lain. Kita dah masuk rukun yang lain. Tak boleh kita tinggalkan rukun itu, kita buat perkara yang sunat. Iaitu duduk tahiyat awal. Tak boleh. Kalau buat dengan sengaja, tahu tentang pengharaman tersebut, batal solat. Tapi keadaan yang kedua ni, daripada sujud, kita baru bangun setengah. Belum lagi bangun sempurna. Belum buat rukun yang lain. Boleh? Maka di sini boleh kita kembali balik untuk tahiyat awal. Itulah kesimpulan dia. Dua keadaan tersebut. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian disunatkan sujud bagi orang yang kalau berdiri dia lebih dekat. Okey, berdiri dia lebih dekat. Contohnya ibu ayah sekalian, saya sujud Ni pun ada dua keadaan ni. Yang tadi ibu ayah sekalian dah faham Okey, ni ada dua keadaan. Contohnya, saya sujud Sujud, saya bangun, Allah. Dia ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dekat dengan duduk. Keadaan yang kedua, dekat dengan berdiri. Boleh dapat? Ada dua keadaan. Yang pertama, dekat dengan duduk. Yang kedua, dekat dengan berdiri. Okey, ni saya tunjuk keadaan dekat dengan duduk dulu. Maksudnya kita teringat waktu kita keadaan posisi yang dekat dengan duduk kita. Okey, Allah. Macam ni. Yang ni sekarang ni, ibu ayah sekalian, dekat dengan duduk ke berdiri? Waktu macam ni. Dia baru angkat buntut je ni. Ini dekat dengan duduk. Betul tak? Dekat dengan duduk. Okey, satu keadaan yang kedua, dekat dengan berdiri. Allah. Ni kan nak dekat berdiri dah. Macam ni. Ni nak dekat berdiri. Tapi belum berdiri lagi. Ada dua keadaan. Nampak tak keadaan dia? Sebab dia hukum yang berbeza. Yang ni hukum yang berbeza. Satu dekat dengan duduk, satu dekat dengan berdiri. Ustaz, apa beza dia Ustaz? Okey. Jadi, dia ada dua keadaan tadi yang saya sebutkan. Satu dekat dengan berdiri, satu dekat dengan duduk. Okey. Kalau kita bangun tadi, kita tersedar, tertinggal tahiyat awal, waktu posisi kita dekat dengan berdiri. Dapat? Kalau posisi kita dekat dengan berdiri, itu nanti sunat untuk kita sujud sahwi nanti. Di akhir solat, sunat sujud sahwi. Boleh? Tapi kalau dekat dengan duduk, maksudnya kita duduk tu kita baru bangun sikit je. Itu tidak disunatkan sujud sahwi. Jelas tak ibu ayah sekalian? Nampak tak dua keadaan ni? Dia bukannya bila mana kita tertinggal, terus boleh sujud sahwi. Dia kena tengok dulu posisi dia macam mana. Okey, posisi dia macam mana. Masuk rakaat kedua, was-was dengan sujud kedua pada rakaat pertama. Macam mana Ustaz? Kalau was-was, tadi saya sebutkan was-was, dia tak mudarat. Ni kalau ragu-ragu. Bila ragu-ragu, aku dah sujud kedua ke belum? Maka di sini wajib kembali balik untuk sujud yang kedua. Itu dah saya dah pernah bahaskan dulu. Nanti insya-Allah saya ulang balik yang permasalahan ni Tapi sekarang ni saya ulang dulu. Saya ulang Okey. Ibu ayah sekalian, kejap Contoh tadi yang saya sebutkan. Keadaan dia daripada sujud nak bangun. Dia ada dua keadaan. Contoh, daripada sujud Allah. Nampak? Allah. Sekarang ni posisi saya dekat dengan berdiri ke dekat dengan duduk? Sekarang ni. Boleh komen tak? Boleh komen tak? Saya sekarang ni dekat dengan berdiri ke dekat dengan duduk? Boleh komen? Ibu ayah tengok saya dekat dengan berdiri ke dekat dengan duduk? Dekat dengan sini. Ini berdiri ke duduk ni? Ni berdiri lebih dekat ke ini dengan duduk lebih dekat? Berdiri lagi dekat. Berdiri lagi dekat. Macam ni. Kan kalau nak berdiri macam ni je, tegakkan badannya. Berdiri lagi dekat, betul tak? Okey, betul. Okey. Keadaan yang kedua, saya daripada sujud, Allah. Ini.
Ni duduk lagi lebih dekat ke berdiri lebih dekat? Ni saya memang detail betul ni. Kalau kat sekolah ibu ayah takkan jumpa. Ni memang pembahasan yang detail. Ni duduk lagi lebih dekat ke berdiri lebih dekat? Duduk lebih dekat. Okey. Dapat Nampak perbezaan dia? Dekat berdiri dengan lebih dekat duduk. Okey. Contoh. Saya beritahu keadaan yang pertama. Daripada duduk macam ni kan tadi, posisi kita berdiri lebih dekat. Lepas tu baru teringat, aku lupalah tahiyat awal. Lepas tu kita pun kembali balik. Duduk balik. Okey. Kalau kita teringat waktu posisi kita dekat berdiri, dekat dengan berdiri, nanti bila tahiyat akhir kita disunatkan sujud sahwi. Dapat? Jelas tak ibu ayah sekalian? Okey, itu posisi yang pertama. Bila mana tadi dekat dengan berdiri. Tapi ustaz tadi yang kalau berdekat dengan duduk, saya teringat kan bangun, baru sikit je bangun. Masih lagi dekat dengan duduk. Teringat, lupalah nak sujud, nak tahiyat awal, duduk balik. Duduk balik Jadi bila mana posisi macam ni, yang mana dekat dengan duduk, maka bila mana tahiyat akhir nanti, tak perlu pun sujud sahwi. Tak perlu sujud sahwi. Siapa jelas ni? Siapa yang faham? Berpeluh saya. Jelas tak? Siapa jelas? Faham semua? Faham Okey, alhamdulillah, masya-Allah. Jelas sangat. Dia kena bagi demo baru nampak jelas. Teruskan tahiyat lah kan? Ya. Yang kalau tadi kan saya sebutkan, kalau tak sampai berdiri tegak, boleh kembali balik. Cuma sekarang ni kita nak bahaskan nak kena sujud sahwi ke tak? Okey, kalau nak sujud sahwi bila tadi ibu ayah sekalian? Waktu kita nak dekat berdiri. Diri lagi dekat lah. Tapi tak buat berdiri lagi. Cuma baru tengah bongkok. Jadi kalau waktu macam tu kita teringat, kita kembali balik pada tahiyat awal. Okey? Jadi nanti lepas tahiyat akhir, sebelum bersalam kita sujud sahwi. Sunat sunat sujud sahwi, bukan wajib Sunat sujud sahwi. Okey. Yang kedua tadi saya sebutkan, bila mana kita bangun daripada sujud, baru maksudnya dekat dengan duduk. Baru angkat sikit je bontot kita. Baru angkat sikit bontot kita. Kita pun teringat, tadi lupalah nak tahiyat awal ni. Lepas tu kita duduk. Baru sikit je. Dekat dengan duduk. Bila mana kita teringat waktu dekat dengan duduk, maka di sini bila mana tahiyat akhir nanti sebelum salam, tak disunatkan sujud sahwi. Nampak jelas nampak beza dia. Terima kasih masya-Allah share yang tak skill, terima kasih semua. Terima kasih yang support. Ustaz, dalam surah Al-Qalam ada sujud tilawah ayat akhir. Surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam tak ada. Surah ni, surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar mungkin, Al-Faqir. Surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar ada. Kalau surah Al-Qalam tak ada. Ustaz, saya ada dengar sujud sahwi kena buat juga walaupun kita dah buat ganti. Sebab nak mengaku bahawa kita lupa. Macam mana? Saya ada dengar sujud sahwi kena buat juga walaupun kita dah buat ganti. Itu tadilah yang saya sebutkan, kalau kita teringat waktu nak dekat berdiri. Waktu nak dekat berdiri kita pun duduk balik tahiyat awal. Kan kita dah buat. Kita dah buat tahiyat awal. Cuma kita sekarang ni posisi kita dekat dengan berdiri dah. Hampir kepada rukun seterusnya. Jadi bila mana nanti tahiyat akhir sebelum salam, duduk sujud sahwi je. Itu kalau yang hampir berdiri. Tapi kalau hampir duduk, itu tidak disunahkan sujud sahwi. Jadi kalau itu memang itulah yang dikana tafsir lagi, ada perincian lagi. Bukan semestinya kita dah buat tahiyat awal pun tetap kena sujud sahwi juga. Kena tengok posisi kita ingat tu bila. Boleh? Kalau posisi kita ingat waktu nak dekat berdiri, nanti bila tahiyat awal, tahiyat akhir sebelum beri salam, kita sujud sahwi, sunat sujud sahwi. Tapi kalau kita teringat waktu masih lagi dekat duduk, maka di sini tidak disunatkan sujud sahwi. Jelas? Tapi kalau memang kita tinggal lah, kita bangun terus Allahu Akbar,
dah berdiri tegak dah. Ini memang betul-betul tinggallah tahiyat awal. Jadi lepas daripada tu, bila mana tahiyat akhir, kita disunatkan sujud sahwi. Boleh? Kalau imam sujud, kemudian bangkit dari sujud, seterusnya buat rukuk ke atau baca surah lagi, Ustaz? Okey. Kalau imam sujud, ya betul. Kemudian bangkit dari sujud, seterusnya buat rukuk ke atau baca surah lagi, Ustaz? Itu sujud apa? Sujud tilawah ya? Kalau sujud tilawah kan, imam sujud, kita pun sujud juga. Okey? Seterusnya bangun daripada sujud, kita baca surah lah. Biasanya imam baca surah ringkas. Dia bukan terus rukuk. Kan kita daripada sujud tilawah kan, biasa kalau ibu ayah solat subuh pagi Jumaat, biasa imam baca surah sajadah, betul tak? Bila mana lepas daripada ayat surah sajadah tu, kita bangun, lepas tu imam baca lagi surah. Dia bukannya bangun terus rukuk. Tak. Dia bangun, baca surah dulu, baru rukuk. Macam tu. Dia sebab kita nak sujud pada tempat ayat sujud tilawah tu je. Bukannya kita memang nak sujud betul. Kita sujud sebab ada ayat yang disunatkan sujud. Macam tadi ada dekat surah Al-Qamar ke, ataupun dalam surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq apa? Yang terakhir tu, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Lepas tu kita sujud, itu sujud tilawah. Bila mana kita bangun kita baca surah yang lain. Baru kita sujud, baru kita rukuk. Boleh jelas Maksudnya masa hampir berdiri duduk semula baca tahiyat awal tetap kena sujud sahwi ke, Ustaz? Ya betul, Ummu Maryam. Itu keadaan dia. Sebab kita memang nak laksanakan rukun seterusnya. Cuma kita teringat waktu hampir berdiri. Contoh tadi kan, sujud. Bangun, Allahu Akbar. Tadi posisi saya tadi, hampir nak berdiri dah. Maksudnya tegak dah berdiri. Macam ni dah. Waktu macam ni teringat, tadi lupalah nak tahiyat awal. Kembali balik tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibat. Nanti, waktu tahiyat akhir sebelum bersalam, sunat sujud sahwi. Boleh? Sunat sujud sahwi. Itu keadaan yang pertama. Kalau keadaan kedua tadi, dia daripada sujud, Allah, baru bangun sikit je. Patutnya duduk, dia bangun sikit je. Yang mana dia, posisi dia dekat dengan duduk, maka di sini, bila mana dia kembali balik, baca tahiyat, tidak disunatkan sujud sahwi. Maksudnya, dia tahiyat akhir, beri salam terus. Beri salam terus macam tu. Boleh Jelas? Ada soalan? Niat sujud sahwi apa? Tak perlu niat pun, Puan Rokiah. Kita nak sujud tu, itu dikira niat dah. Boleh, terima kasih sama-sama. Okey. Boleh tuan-puan? Jelas? Okey. Itu kalau tadi yang saya sebutkan, kalau imam ataupun orang yang solat sendiri. Tadi yang maksudnya nak kembali balik tu, itu kalau orang itu imam ataupun orang solat sendiri. Tapi kalau kita makmum, tak boleh kita kembali balik. Kalau imam berdiri, tak boleh kita tahiyat ibu ayah sekalian. Nanti kita akan bahaskan. Kalau imam berdiri, contoh imam tak tahiyat awal. Kan imam pun terlupa kan? Imam bangun, Allahu Akbar. Imam tak baca tahiyat awal. Kita pun tak boleh baca tahiyat awal. Kita kena terus ikut imam. Nanti kita akan bahaskan. Okey? Boleh Ustaz terangkan sujud sahwi. Sujud sahwi tu tadi saya sebutkan, waktu sujud sahwi tu selepas kita baca tahiyat awal, tahiyat akhir, lepas kita baca selawat, kita sujud dulu. Sujud pertama baca subhana man la yanamu wa la yashu. Bangun daripada sujud. Sujud yang kedua baca lagi subhana man la yanamu wa la yashu, baca 3 kali. Kemudian bangun, beri salam. Bangun beri salam. Ustaz, kalau solat ada kerusi. Solat ada kerusi ya. Solat ada kerusi tu dia beza sikit lah. Dia niat dia tu. Niat dia nak bangun ke tak. Dia yang tadi tu kalau keadaan orang yang berdiri. Kalau solat atas kerusi tu dia lain sikit keadaan dia. Niat dah bangun ataupun niat tak bangun lagi. Saya selalu confuse bila mana sujud sahwi patut dilakukan. Dia memang ada pembahasan dia. Tapi yang penting tahu yang pertama dulu. Bila mana meninggalkan sunat ab'ad.
Nah, sunat ab'ad itu tahiyat awal. Tadi yang saya sebutkan apa? Selawat pada tahiyat awal. Okey. Lagi selawat pada keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Itu di antaranya lah. Sebab kita baru bahas sikit je. Berkenaan dengan sebab-sebab sujud sahwi. Dia ada 4 sebenarnya. Sebab sujud sahwi. Okey. Kalau saya terlupa nak sujud sahwi macam mana? Sah Tuan Zuraini. Tadi saya sebutkan dah. Sujud sahwi tu hukumnya sunat. Saya dah bagi tahu maksudnya jangan kita kalau tertinggal sujud sahwi jangan rasa tak sah solat kita. Tetap sah solat kita sebab sujud sahwi tu hukumnya sunat. Cuma kalau kita jadi kuranglah solat kita sebab kita tak sujud sahwi. Macam tu. Dia memang disunatkan, sunat yang perlulah. Okey. Boleh ke tak baca apa-apa cuma niat dalam hati masuk sujud sahwi? Boleh. Tak baca apa-apa zikir pun boleh juga. Dia tak semestinya kena baca. Contoh kita tak hafal kan, zikir dia kita tak hafal. Kita sujud je lah. Kita dapatlah sujud sahwi tu. Tadi yang saya sebutkan tadi. Kalau tak hafal pun tak apa, diam je ke ataupun kita nak baca zikir yang lain pun boleh. Okey? Tapi yang paling afdal kalau kita hafal lah. Sebab ringkas dia punya zikir tu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Boleh tuan-puan, ibu ayah sekalian tulis kat Google. Okey, zikir sujud sahwi. Ringkas je. InsyaAllah ibu ayah hafal kejap je. Boleh ingat dah. Subhana man la yanamu wa la yashu. Doa iftitah kalau terlupa kena buat sujud sahwi ke? Tak. Kalau doa iftitah tidak. Dia bukannya sunat ab'ad. Doa iftitah ni sunat hayat. Sunat hayat. Okay, maksudnya kalau kita tertinggal doa iftitah, itu tak disunatkan sujud sahwi. Okay. Yang tadi kita sebutkan tertinggal tahiyat awal ke, tertinggal selawat pada tahiyat awal ke, okey, ataupun tertinggal selawat pada tahiyat akhir, selawat keluarga Nabi pada tahiyat akhir, ataupun nanti tertinggal kunut. Itu nanti insya-Allah kita akan bahaskan. Boleh? Boleh bayar sekalian? Yang penting waktu sekarang ni kita faham. Waktu bila kadang-kadang nak kembali, bila mana tertinggal tahiyat awal, boleh kembali ke tidak, itu kita dah bahaskan. Kalau yang tu kurang faham, boleh tanya. Jangan malu, jangan segan. Okey? Allahumma salli ala Muhammad. Okey, boleh tuan-puan? Boleh kita sambung lagi? Boleh sambung? Okey. Kalau terlupa, sekejap. Kalau tertinggal doa kunut, lutut dah turun untuk sujud boleh naik balik tak Ustaz? Nanti kunut itu pun nanti kita akan bahaskan. Kalau yang soalan di sini, boleh kembali balik. Tapi nanti secara detail nanti kita akan bahaskan kunut. Selepas daripada tahiyat awal. Yang penting kita sekarang ni kita fokus dulu tahiyat awal. Nanti kunut itu kita akan bahas kemudian. Okey. Kalau terlupa doa kunut kena solat semula ke? Tak perlu. Kunut tu sunat ab'ad. Sunat ab'ad. So, kalau kita lupa rakaat kena sujud sahwi ke? Jadi kalau lupa rakaat pun sama juga kena sujud sahwi. Itu belum kita bahaskan lagi. Macam kita terlupa rakaat, kita buat rukun tambahan, contoh kita solat 4 rakaat, kita tertambah 5. Itu pun kena sujud sahwi juga. Tapi nanti insyaAllah itu kita tak fokus situ dulu. Sebab kita masih lagi pembahasan yang baru. Sebab sujud sahwi yang pertama baru. Meninggalkan sunat ab'ad. Sebab kita pembahasan kita sekarang ni, contohnya kalau tinggalkan tahiyat awal, apakah hukum dia? Boleh? Boleh ibu ayah sekalian? Okey. Boleh? Sekarang ni saya nak bahaskan berkenaan kalau kita makmum. Okey, kalau kita makmum. Tadi dah habis dah settle masalah kalau kita jadi imam ataupun solat sendiri. Yang tadi kita dah bahaskan lepas, maksudnya kalau
Kalau apa? Kalau kita bangun terus Allahu Akbar dah berdiri tegak, tak boleh kembali balik. Faham tadi? Tak boleh kembali balik sebab apa? Sebab kita pindahkan daripada rukun kepada sunat. Boleh? Ataupun yang kedua tadi yang kita bahaskan, daripada sujud dia bangun tapi baru dia yang mana dia dah sampai pada posisi yang hampir kepada berdiri. Kalau dia kembali balik boleh, tapi nanti waktu tahiyat akhir sebelum bersalam disunatkan sunat sujud sahwi. Okey? Dan juga keadaan yang ketiga yang kita sebutkan tadi, kalau daripada sujud dia bangun, dia baru bangun setengah. Maksudnya dia punya posisi dia hampir dengan duduk. Itu kalau dia kembali balik, itu tidak disunatkan sujud sahwi waktu salam nanti. Sampai sini Tomo jelas tak? Pembahasan sampai sini jelas tak? Siapa ada soalan? Kita nak bahaskan pula kalau kita jadi makmum macam mana? Kalau jadi makmum tak, dia ada perincian dia, ada yang wajib dan sebagainya. Boleh faham? Ibu ayah sekalian faham tak? Tadi yang 3 keadaan tadi. Ini bagi orang yang solat sendiri dengan orang yang jadi imam. Faham Yang lain? Yang lain faham tak? Yang lain jelas? Boleh komen. Faham? Okey, alhamdulillah. Jadi kalau keadaan bila mana kita solat sendiri dengan solat jadi imam, itu dia 3 keadaan tadi. Sujud sahwi sebelum salam kan Ustaz? Ya betul. Sujud sahwi sebelum salam. Jangan lepas salam kalau kita lepas salam baru nak sujud sahwi boleh, tapi kena salam lagi sekali. Okey, baru masuk. Ni yang tadi saya sebutkan tadi. Okey, Ustaz dah bagi salam, lepas tu baru teringat tak buat sujud sahwi lagi. Boleh tak buat sujud sahwi? Siapa yang macam ni? Siapa yang macam keadaan Puan Fidah ni? Kita dah bagi salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lupalah nak sujud sahwi. Siapa yang macam ni, keadaan macam ni? Boleh komen tak? Faham tak soalan saya? Faham soalan Fidah tadi? Kita lepas bagi salam, kita baru teringat tadi lupa nak sujud sahwi. Tadi kan kita tertinggal tahiyat awal. Patutnya kena sujud sahwi dah kan? Dia bukan wajib, sunat. Kalau tak buat pun tak apa. Tapi lepas bagi salam, aduh tadi lupa lah nak sujud sahwi. Pernah jadi macam tu? Ya betul. Okey. Boleh Okey, dia ada 2 keadaan sekarang ni. Dia ada 2 keadaan lagi. Ada 2 keadaan. Pernah Okey, yang pernah tu fokus. Yang tak pernah pun fokus juga kalau terjadi. Okey. Kalau yang pertama contohnya, bila kita tahiyat sebelum bersalam, yang pertama kalau memang dia tak nak buat sujud sahwi. Dia niat memang tak nak buat sujud sahwi pun. Bila mana bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau orang macam ni, dia memang tak nak sujud sahwi, lepas bagi salam, dia nak sujud sahwi. Contohnya, alah, aku nak sujud sahwi lah. Menyesal pula aku tak nak sujud sahwi tadi. Jadi kalau orang yang macam ni tak boleh sujud sahwi balik. Boleh jelas tak? Ni orang yang dia sebenarnya tak nak sujud sahwi. Tapi lepas beri salam dia nak sujud sahwi. Ini tak boleh. Okey, keadaan yang kedua yang biasa yang tuan-puan selalu buat lah. Kadang-kadang kita nak sujud sahwi, betul tak? Kita sebelum beri salam kan, at-tahiyyatul mubarakatus, nak sujud sahwi. Tapi kita terlupa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Aduh, lupalah nak sujud sahwi. Macam ni kan biasa keadaan kita. Kita terlupa nak sujud sahwi, kita nak sujud sahwi. Tapi terlupa. Jadi waktu sekarang ini boleh sujud sahwi Dah beri salam, sujud sahwi. Kita sujud 2 kali, nanti beri salam balik. Beri salam yang kedua. Boleh jelas tak ibu ayah sekalian? Terima kasih yang bagi, semoga dimurahkan rezeki. Dapat tak keadaan dia? Okay, saya bagi demo bagi jelas sikit. Tunjuk cara buat sujud sahwi. Okey. Cara sujud sahwi macam mana? Okey, kita tahiyat kan? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, sampailah fil alamin innaka hamidum majid. Ni cara dia ibu ayah sekalian sujud sahwi. Allahu akbar.
Baca subhana man la yanamu wa la yashu. Baca 3 kali. Lepas tu duduk. Sujud yang kedua. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu cara dia. Itu cara dia. Sujud sahwi bukan selepas salam, bukan sebelum tahiyat akhir. Dia kena lepas, dia maksudnya sujud sahwi ni di antara tahiyat akhir dengan salam. Maksudnya kena habis tahiyat akhir dulu, semua habis. Sebelum nak salam tu sujud sahwi dulu. Itu waktu dia. Faham Boleh? Okey. Tadi yang soalan tadi, soalan Puan Fida. Okey, kita nak sujud sahwi ni. Kan at-tahiyyatul mubarakatus salawat fil alamina innaka hamidum majid. Sepatutnya kita nak sujud sahwi. Kan waktu sekarang ni waktu sujud sahwi. Kita pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alamak, lupa lah nak sujud sahwi. Sepatutnya tadi nak sujud sahwi. Okey. Jadi kalau kita nak sujud sahwi tapi terlupa sujud sahwi, jadi kalau macam ni tuan-puan, boleh kita terus sujud. Janji dia kata ulama jangan waktu yang lama. Sekarang ni kan belum waktu lama lagi. Jadi kita pun sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Duduk. Sujud lagi kedua. Subhana man la yanamu. Subhana man la yanamu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia salam kali kedua. Salam kali kedua. Ni orang yang mana dia tak sengaja untuk meninggalkan sujud sahwi. Boleh? Tapi tidak, ni ada sebahagian orang dia tak nak sujud sahwi pun. Dia tahu sujud sahwi itu sunat, dia pun tak nak sujud sahwi. Maksudnya selepas fil alamina innaka hamidum majid, memang dia tak niat nak sujud sahwi pun. Dia memang tak niat nak sujud sahwi, dia baru bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, lepas bagi salam, dia pun fikir, aduh aku nak sujud sahwi lah. Tak jadilah aku nak tinggal sujud sahwi. Kalau orang yang macam ni, dia sebenarnya dia tak nak sujud sahwi. Tapi lepas bagi salam baru nak sujud sahwi, ini orang ni tak boleh. Orang ni tak boleh. Yang mana memang dia niat nak tinggalkan sujud sahwi. Tapi macam tadi soalan yang Puan Fida ataupun ibu ayah yang lain kan, yang pernah ada situasi macam tadi, memang dia nak sujud sahwi, cuma terlupa. Fil alamina innaka hamidum majid. Sepatutnya nak sujud sahwi, tapi terus bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas bagi salam, baru teringat, aduh lupalah nak sujud sahwi. Jadi kalau orang yang macam ni, boleh sujud balik, terus sujud. Ingat macam tu, sujud terus. Sujud 2 kali, kemudian bagi salam kali kedua. Bagi salam kali kedua. Siapa jelas? Siapa yang faham sampai sini? Jelas tak ibu ayah sekalian? Jelas tak? Clear? Jelas? Okey. Faham Okey. Nampak Jadi kalau kita terlupa sujud sahwi, boleh lagi selepas daripada sujud sahwi tu, kita ulang balik sujud sahwi. Ulang balik apa? Tak buat lagi kan? Kita teruslah sujud sahwi. Maksudnya kembali balik dalam solat. Tapi Ustaz, contohnya saya lepas keluar masjid, lepas tu baru teringat nak sujud sahwi, boleh tak saya sujud sahwi? Tak boleh. Kalau waktu yang panjang, nak sujud sahwi dah tak boleh dah. Tapi kalau lepas bagi salam, masih lagi nak sujud sahwi, boleh lagi sujud sahwi waktu tu. Maknanya Ustaz, tanpa niat terus sujud sahwi lah Ustaz. Kita rasa nak sujud sahwi lah, itu dikira niat. Kita rasa nak sujud sahwi itu dikira niat. Boleh? Saya nak tengok ada soalan kat atas-atas. Nanti kita sambunglah besok ni. Tak masuk lagi makmum ni. Yang penting kita ulang sikit lah insyaAllah. Sekejap saya nak tengok soalan-soalan kat atas dulu. Ni sekarang ni saya buka soalan-soalan lah. Bagi siapa yang nak bertanya, boleh tanya insyaAllah. Okay. Ibu ayah sekalian nak tanya, boleh tanya. Masa duduk baca apa? Duduk tak baca apa-apa. Duduk je. Tapi kalau nak baca zikir lain pun boleh. Dia bila sujud je. Bila sujud baca subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali.
Sujud sahwi sebelum bagi salam. Jadi lepas kita tahiyat, sebelum bagi salam, kita sujud dulu. Tak perlu sebut Allah Akbar ke Ustaz setiap pergerakan sujud sahwi? Sebut. Sunat sujud, sebut. Okey? Ustaz baca Quran, jumpa ayat sejadah, nak baca apa Ustaz? Okey. Siti Nur Amirah. Siapa yang tak tahu bacaan sujud sejadah? Ibu ayah sekalian. Okey, jadi saya kongsikan Dia ada dua keadaan sebenarnya. Ada keadaan di dalam solat, ada keadaan di luar solat. Okey. Saya bagi gambaran, saya minta izin minum air jap. Saya bagi gambaran, ibu ayah sekalian, kita contohnya tengah solat. Okey, tengah solat, kemudian sampai pada ayat sajadah. Ayat sajadah ni bukan hanya pada surah sajadah je, ada surah yang lain juga. Kalau ibu ayah perhatikan, dalam ayat tu ada gambar kubah. Nampak ada gambar kubah tak? Kalau ibu ayah tengoklah dalam Quran, tengok ada gambar kubah tu. Itu ayat yang disunatkan sujud sahwi. Boleh jelas? Jadi bila mana kita sampai pada ayat tersebut, kalau dalam solat kita disunatkan, bukan wajib, sunat sujud tilawah. Allahu Akbar, kita sujud. Waktu tengah sujud tu kita nak baca apa? Kata Allah. Nak baca Allahumma salli ala sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tu panjang kalau ibu ayah hafal. Okay, kalau tak hafal pun sujud saja. Yang maksudnya kita disunahkan juga sujud. Kalau tak hafal pun sujud saja. Sujud, masa bangun sambung balik bacaan. Boleh? Okey, ni kalau luar solat. Dekat luar solat ni, kita tengah baca Quran. Ibu ayah sekalian tengah baca Quran. Tiba-tiba waktu kita baca Quran tu sampai pada ayat sejadah. Nampak ada kubah kat situ, tu ayat sejadah Kalau bila sampai ayat sejadah tu, kita disunatkan untuk sujud. Boleh? Disunatkan sujud. Jadi macam mana nak buat? Contoh contoh. Boleh ibu ayah fokus kejap? Contoh tengah baca ni. Contoh ayat sejadah? Kharu sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sampai situ. Kan nampak ada situ ada gambar kubah kan? Jadi bila mana sampai pada ayat tersebut, kita disunatkan sujud tilawah. Sama ada orang tu orang yang baca ataupun orang tu dengar. Kadang-kadang orang dengar kan? Dengar kita baca ayat sejadah, kita pun orang yang baca dengan orang yang dengar sunat untuk sujud tilawah. Boleh? Jadi kalau contohnya kita sekarang ni tengah baca, dah waktu sampai ayat tersebut, kita pun menghadap kiblat. Okey, menghadap kiblat contoh kiblat sini kan. Contohlah kiblat sini. Okey. Lepas tu angkat takbir. Allahu Akbar, angkat tangan. Angkat tangan. Niat sujud tilawah lah. Allahu Akbar. Lepas tu sujud. Sujud. Okey. Lepas tu bacalah sajadah wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu sampai habis. Kemudian duduk tahiyat bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas tak? Ini kalau kita tengah baca Quran, baca sampai pada ayat sujud tilawah, kita nak sujud, jangan terus sujud. Angkat takbir dulu. Angkat takbir, baru sujud. Boleh? Kemudian nanti bagi salam. Bangun, bagi salam. Allah. Saya buat aktiviti pula hari ni. Okey. Kalau kita baca bacaan dalam duduk antara, boleh tak Ustaz dalam sujud sahwi? Boleh juga Puan Fida. Nak baca doa apa pun tak kisah, tapi yang disunatkan kita baca ni lah. Kita baca subhana man la yanamu lahu. Sebab dia memang
kita disunatkan waktu tu. Sebab kita kan menafikan, mensucikan Allah kan. Maha suci Allah yang tidak tidur, tidak lupa. Kita menghinakan diri kita. Kita yang lupa, kita yang tidur. Okay, jadi waktu tu sesuai lah. Macam ibu ayah sekalian waktu nak sujud. Sujud kita sunnah baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau nak baca zikir yang lain boleh tak? La ilaha illallah ke? Boleh. Tapi sekarang ni waktu dia disunatkan baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Macam tu lah. Sama juga macam sujud sahwi. Waktu kita nak sujud sahwi tu sunat baca apa? Subhana man la yanamu lasu. Kalau nak baca yang lain, zikir yang lain, boleh juga. Tapi disunahkan baca subhana man la yanamu lasu. Boleh? Dah saya ibu ayah? Jelas sangat, Masya Allah. Ustaz boleh ulang lagi, saya baru masuk. Ulang apa tu? Kalau nak ulang pada awal susah. Saya ada rakaman Mungkin ada rakaman insya-Allah. Cuba tengok kat Facebook saya nanti. Rumah Biru. Jika dah bagi salam terlupa sujud sahwi, maka buat sujud tapi jangan bercakap apa lagi. Ya. Ustaz, kalau makmum tu masbuk satu rakaat, kemudian imam rakaat akhir dan buat sujud sahwi. Yang masbuk tadi pun ikut juga. Jadi ibu ayah sekalian kena fokus. Hukum sujud sahwi apa? Tadi saya sebutkan hukumnya sunat. Tapi dia boleh jadi wajib kalau imam yang sujud. Jelas Kalau imam yang sujud sekarang ni kita wajib sujud sekali dengan imam. Sama ada sujud sahwi ke, sujud tilawah. Kan kalau ikutkan hukum, sujud sahwi dengan sujud tilawah itu hukumnya sunat. Okey, boleh jelas? Tapi kalau imam buat, tadi sebelum bagi salam, imam sujud sahwi. Jadi sekarang ini kita wajib ikut imam. Tak boleh kita duduk je. Tak nak ikut imam. Tak boleh jadi tuan-puan kena faham waktu ni. Walaupun makmum tu masbuk sekalipun, macam soalan Al-Faqir ni, kita makmum masbuk, datang lambat, tertinggal 1 rakaat ke, tertinggal 10 rakaat ke kan. Jadi kalau imam sujud sahwi, kita wajib ikut imam. Sebab apa ikut wajib? Sebab sekarang ni dia punya hukumnya berbeza. Kerana apa? Kerana kita wajib ikut imam pada segala perkara lagi mana imam tidak melakukan perkara yang membatalkan solat. Sujud sahwi kan tak batal solat, hukumnya sunat. Tapi bila mana imam buat, hukum dia dah jadi wajib. Sebab kita wajib ikut imam. Jelas jadi kalau ini bezalah. Memang saya sebutkan tadi, hukum sujud sahwi sunat. Hukum sujud sahwi sunat kalau kita sendiri. Kita solat sendiri ke, kita solat jadi imam ke, ataupun imam tak buat. Jadi kalau imam buat saja, sekarang ni hukum dia wajib. Boleh? Kalau jemaah dengan suami, lepas tu nak solat qada, afdalnya terus bangun lepas bersalam atau tunggu wirid? Soalan yang bagus. Puan Albani. Jadi soalan dia, tadi soalannya apa? Kita solat dengan suami. Puan lah, bukan saya. Saya bukan suami Solat dengan suami. Ataupun solat dengan siapa-siapa lah. Bukan suami pun. Solat dengan orang luar kan. Ataupun solat berjemaah kat surau ke masjid. Boleh? Jadi bila mana imam bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan dia di sini, boleh tak saya terus solat qada? Ataupun saya nak baca wirid dulu? Afdalnya tuan-puan, ibu ayah sekalian, kita baca wirid dulu. Sebab apa? Dia ada di antara makruh solat, bila mana kita lepas habis solat, kita terus solat yang lain. Dia kena pisahkan dengan bercakap, ataupun baca zikir, ataupun kita berpindah tempat. Itu sunnahnya. Maksudnya apa? Contohnya kalau ibu ayah nak solat apa-apa je. Contoh kita nak solat Solat duha. Solat duha 2 rakaat Lepas beri salam, kita bercakap dulu ke, kita baca zikir ke, untuk memisahkan di antara satu solat dengan solat yang lain.
Tak boleh terus solat yang kedua. Ataupun paling kurang kita pindah tempat. Maksudnya lepas dia bagi salam, kita pindah tempat sini pula. Itu sunnahnya. Tapi kalau tempat yang sama, contohnya kita dah habis solat, kita nak buat solat yang lain dalam keadaan tempat yang sama, hukumnya makruh. Itu ada dalam kitab disebutkan, hukumnya makruh. Jadi jawapan di sini pada Puan Albani, maksudnya kalau kita solat dengan jemaah dengan suami ke dengan siapa, lepas bagi salam nak solat yang lain, ataupun bukan solat qada, nak solat sunat ke, sebab itulah kita kena zikir dulu. Kita baca zikir untuk memisahkan di antara satu solat dengan solat yang lain. Boleh? Allahumma salli ala Muhammad. Buat sujud sawi ada baca Rabbi firli tak? Kalau sujud sawi baca subhana man la yanamu wa la yasu. Boleh? Ada datang puzzle pula. Okay, kejap. Kita sujud dan baca zikir, kemudian ketika duduk ada apa-apa bacaan tu, Ustaz? Bacaan kalau duduk di antara dua sujud sahwi tu tak ada bacaan apa-apa. Kalau nak baca pun boleh. Tapi tak ada yang disunatkan ketika sujud di antara duduk sujud sahwi tu, tak ada. Waalaikumsalam. Boleh tunjuk kedudukan jari telunjuk bagi tahiyat? Okey. Puan Fazira tanya. Jadi contoh kita, ibu ayah sekalian, soalan di sini, bagaimana keadaan kita waktu tahiyat jari telunjuk ni. Okey, jadi ibu ayah sekalian, fokus Jadi kita tahiyat akhir ni saya nak kena angkat sikit supaya nampak jelas. Nampak tak? Okey, jadi waktu tahiyat, tangan kanan kita ni ibu ayah sekalian, sama ada tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, kita kena genggamkan. Daripada permulaan tahiyat, genggam, kecuali jari telunjuk dilepaskan. Macam ni. Boleh dapat jelas? Kalau tangan kiri kita lepaskan macam ni semua. Tapi kalau tangan kanan, kita genggamkan semua kecuali jari telunjuk kita lepaskan. Boleh jelas ibu ayah sekalian? Kemudian bila mana kita tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, sampai pada ayat asyhadu alla ilaha illallah. Waktu illallah tu, asyhadu alla ilaha illallah, kita angkat jari kita. Illallah. Okey? Dan pandangan mata kita ni ibu ayah sekalian, bila mana kan disunahkan bila kita solat, kita tengok tempat sujud kita, betul tak? Tapi bila mana sampai bacaan illallah, kita angkat jari, mata kita ni ibu ayah sekalian, kita pandang jari. Tak pandang tempat sujud, pandang jari kita. Asyhadu alla ilaha illallah, pandang jari. Boleh? Kita fokus pada jari pula. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, sampailah beri salam. Kita tengok pada jari sahaja. Ataupun kalau tahiyat awal sampai kita berdiri. Boleh? Jelas Boleh tak baca bacaan duduk antara duduk sujud dalam sujud sawi? Boleh, Puan Fida. Tapi yang sunatnya saya sebutkan tadi, baca subhana man la yanamu la yasu. Tak apalah, kita cubalah hafal. Ringkas je. Kita kadang sebab tak hafal, sebab tu kita rasa susah. Sebenarnya senang je. Dia macam bacaan duduk di antara duduk sujud lebih panjang lagi. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Lebih panjang lagi. Kalau bacaan sujud sawi apa? Subhana man la yanamu wa la yasu. Pendek je. Dia macam bacaan sujud panjang sikit lah daripada bacaan sujud. Tapi pendek je sebenarnya. Cuma kita mungkin tak biasa kan, kita tak selalu sujud sahwi. Sebab tu dah kita rasa berat. Tapi sebenarnya bacaan tu pendek je. Jadi cubalah nanti. Boleh? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita sengaja sambung baca tahiyat awal dengan penuh, sebab imam masih ada ruang agak lama sikit. Kalau sengaja sambung baca tahiyat awal dengan penuh, boleh tak jadi masalah? Boleh. Tapi jangan terlampau lama sangatlah. Tapi kalau tunggu imam tu boleh kan? Dibolehkan. Tunggu imam baca lama kan?
membaca tahiyat perlahan-perlahan. Kita pun bacalah tahiyat sampai habis. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey. Lepas tu bangun sekali imam. Takkan kita nak bangun dulu kan? Sujud sahwi untuk 13 rukun tertinggal ke atau semua yang dalam solat ustaz kena sujud sahwi? Sujud sahwi untuk 13 rukun tertinggal ke atau semua yang dalam solat ustaz sujud sahwi? Sujud sahwi yang tadi kita baru bahaskan, kalau tertinggal sunat ab'ad. Yang tadi kita sebutkan sunat ab'ad. Dan nanti kita akan bahaskan nanti insya-Allah setiap perkara yang kalau kita buat dengan sengaja batal, tapi tidak batal dengan tidak sengaja. Nanti insya-Allah kita bahaskan. Saya tak nak bahaskan sekarang. Takut tuan-puan pening pula. Okey, jadi kita fokuskan dulu yang kita belajar ni. Memang sujud sahwi ni dia ada beberapa sebab untuk disunatkan sujud sahwi. Tapi sekarang ni saya fokuskan dulu bagi kalau tertinggal sunat ab'ad dia. Memang nanti kalau yang tadi saya sebutkan tertinggal rukun ke, itu kena sujud sahwi, itu bab yang lain. Tapi kita fokus sekarang ini kalau tertinggal sunat ab'ad. Nanti tuan-puan cubalah bila tiba-tiba kan solat subuh nanti tertinggal kunut ke, bila tertinggal kunut, ingat ustaz kata apa? Kunut ini hukum dia apa? Sunat ab'ad. Bila tertinggal kunut, nanti kena sujud sahwi. Itu je, kena ingat tu dulu. Nanti ibu ayah istiqamah lah masuk dalam live ni, insyaAllah kita akan bahas satu persatu sebab sujud sahwi. Bila masa kita kena sujud sahwi. Boleh? Sujud sahwi ni memang pembahasan yang agak panjang sikit sebenarnya. Tapi kalau kita belajar sikit-sikit insya-Allah faham. Yang penting yang belajar apa yang kita belajar ni kita boleh faham. Tadi yang kita dah bahaskan, contohnya kalau kita tertinggal tahiyat awal, kita nak buat macam mana. Okey, contohnya kalau kita dah berdiri tegak, tak boleh kembali balik tahiyat awal. Kalau baru tertinggal, baru bangun sampai dekat dengan berdiri, boleh kembali balik, tapi nanti kena sujud sahwi. Kalau yang mana dia bangun tapi hampir kepada duduk, nanti tak perlu sujud sahwi. Itu kita dah bahaskan dah. Jadi yang itu kita kena faham dulu. Okay, lepas tu nanti insya-Allah kita akan bahaskan lagi apa lagi yang mana disunatkan untuk sujud sahwi. Boleh? Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika solat berseorangan, iqamat sunat dibaca ke atau tidak? Iqamat kalau qamat solat sendiri. Wallahu alam. Saya rasanya kalau qamat tu bagi orang yang solat berjemaah saja. Saya kena tengok balik. Tak silap saya lah. Orang yang solat sendiri tak perlu qamat. Orang yang solat berjemaah saja baca qamat. Boleh? Nanti saya cek balik. Saya kurang pasti tu. Nanti Puan Nur Azura boleh PM saya. Saya nak pastikan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau terlupa duduk antara dua sujud, kena sujud sahwi tak? Kalau terlupa duduk antara dua sujud. Kalau terlupa, yang pertama sekali bukan kena sujud sahwi saja, kena kembali balik. Kena kembali balik. Iaitu kita dah bahaskan dululah ibu ayah sekalian. Okey. Contohnya tadi kalau kita daripada sujud bangun, Allahu Akbar, bangun kan, terlupa duduk di antara dua sujud, terlupa sujud yang kedua. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita terlupa tadi, kita bangun terus, kita dah bahaskan dulu siapa yang istiqamah hadir dalam live saya ni, dia faham dah. Okey. Jadi bila mana kita sujud, ada dua keadaan. Ada keadaan yang pertama, orang yang bila mana bangun daripada sujud itu, dia duduk istirahat dulu. Tahu tak duduk istirahat ibu ayah sekalian? Bila mana kita nak bangun, kita disunatkan untuk duduk istirahat dulu baru bangun. Tahu tak duduk istirahat? Okey. Ada keadaan pertama, orang yang pertama tu dia duduk istirahat baru bangun. Orang yang kedua dia terus bangun. Allahu Akbar, dia tak duduk istirahat dulu. Dapat tak? Ada dua keadaan ni. Boleh? Jadi keadaan yang pertama, contoh orang yang tertinggal sujud yang kedua. Kalau tertinggal sujud yang kedua, pasti dia tak duduk di antara dua sujud, betul tak? Dia contohnya, dia ingatkan dia
sujud yang pertama tadi. Ingatkan dah sujud yang kedua dah. Dia terus bangun. Allahu Akbar. Okey, bangun ya. Tapi dia bangun tu, sebelum bangun dia duduk istirahat dulu baru bangun. Duduk sekejap. Istirahat tu duduk sekejap sebelum bangun. Duduk istirahat baru bangun. Okey, bila waktu berdiri, waktu bangun tu teringat. Tadi lupalah, aku lupa. Nak sujud yang kedua, baru sujud yang pertama tadi. Boleh? Dapat Sekarang ni, orang yang macam ni, tuan-puan, ibu ayah sekalian, kena sujud. Tapi duduk di antara sujud kena buat tak? Yang orang yang macam ni tak perlu duduk di antara dua sujud. Sebab dia dah duduk istirahat tadi. Duduk istirahat tadi menempati pada tempat duduk di antara dua sujud. Maksudnya kita, orang yang tadi, yang keadaan yang pertama ni, bila mana teringat waktu berdiri, terus sujud. Tak perlu lagi duduk di antara dua sujud. Sebab tadi dah duduk istirahat dah. Boleh jelas? Duduk istirahat tu menempati pada tempat duduk di antara dua sujud. Okey? Keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua, ada orang ni dia bila sujud, dia terus bangun. Dia tak duduk istirahat pun. Allahu Akbar. Sampai berdiri teringat. Tadi lupalah nak sujud yang kedua. Aku baru sujud yang pertama. Boleh? Jelas Jadi sekarang ni orang yang macam ni, ibu ayah sekalian, dia kena apa? Dia kena sujud. Tapi sebelum sujud tu dia kena duduk dulu. Duduk di antara dua sujud. Sebab dia tak duduk istirahat tadi. Dan kalau dia dah duduk istirahat, terus sujud. Tapi sekarang ni dia kena duduk dulu. Duduk di antara dua sujud. Baru sujud yang kedua. Nanti di akhir nanti kena sujud sahwi. Itu dalam pembahasan yang lain lah. Yang saya sebutkan tadi. Bila mana dia ada kaedah dia. Kalau kita buat sesuatu yang sengaja batal, tapi tak sengaja, kalau tak sengaja tak batalkan. Itu nanti pembahasan yang lain. Yang penting sekarang ni kita fokus kepada sunat ab'ad dulu. Okey, sunat ab'ad dulu. Sampai kita dah habis lunyai pembahasan tentang sunat ab'ad, kita akan masuk pada pembahasan ni pula. Kalau contohnya tertinggal duduk di antara sujud kena sujud sahwi ke, tertinggal rakaat kena sujud sahwi ke, itu nanti pembahasan yang kedua. Sebab sujud sahwi yang kedua. Boleh ibu ayah sekalian? Jadi saya minta tuan-puan semua boleh sama-sama setiap Isnin hingga Jumaat pukul 10.30 pagi. Kita akan bahaskan berkenaan dengan ni lah topik yang sujud sahwi ni. Sebenarnya fiqh solat. Okay, yang dulu kita dah bahaskan tentang rukun-rukun solat, syarat-syarat Fatihah, syarat rukuk, syarat i'tidal, syarat sujud. Kita dah bahaskan. Lepas tu sekarang ni kita masuk kepada sujud sahwi. Okay, jadi tuan-puan boleh sama-sama, boleh yang mana yang baru masuk, yang first time masuk, yang belum follow lagi boleh follow. Tekan button follow ke atas. Okay, kalau ada love orim, tekan love orim. Boleh? Nanti insyaAllah kita akan ke depan, kita akan buat live ni setiap pukul 10.30 pagi, setiap Isnin hingga Jumaat. Ingat 10.30 pagi, Isnin hingga Jumaat. Okay? Hilang dah. Jadi soalan-soalan tadi saya lupa nak baca. Mana tahu soalan tadi hilang. Sekejap Dan saya scroll dulu soalan tadi. Dah habis dah. Ustaz, wajib dia sujud bila jumpa ayat sujud sedah? Tak wajib, sunat. Tapi bila mana imam sujud, contoh kita solat kan, imam sujud. Sekarang ni hukumnya wajib. Bukan wajib sebab sujud tilawah tu. Sebab kita ikut imam. Bila imam buat, hukumnya berubah. Daripada sunat menjadi wajib. Boleh? Hukumnya berubah daripada sunat menjadi wajib. Ada juga ustaz yang sarankan baca tasbih, tahmid dan takbir. Betul? Puan Nur Aswana. Jadi kalau kita hafal, dia ada yang dinamakan Al-Baqiyatus Salihat.
Baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Contohnya kalau kita baca Quran kan, sampai surah Sajadah, kita tak nak sujud tilawah, kita nak baca subhanallah saja, boleh juga. Baca 4 kali subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, baca 4 kali. Itu pun lebih kurang menempati pada tempat sujud tilawah. Boleh? Alhamdulillah, faham sangat. Okey, alhamdulillah, insya-Allah. Sujud tilawah perlu ada wuduk ke Ustaz? Sujud tilawah mesti kena ada wuduk. Wajib ada wuduk. Dia macam solat juga. Sujud tilawah, kita nak sujud apa lagi? Sujud syukur ke? Kan ada orang yang bila main bola kan, dia main bola, dah lah dengan aurat tertutup, dia pun sujud. Tak sah lah. Lagi satu, dia kena aurat tutup, kena apa lagi? Menghadap kiblat, kena dalam keadaan wuduk. Dia macam solat juga. Cuma sujud tilawah, sujud syukur tu dia sujud saja, tapi dia syarat-syaratnya macam syarat solat. Syarat macam solat, sama juga. Lepas solat fardu naik buat qada, perlu ke nak cek keputihan sedangkan dah cuci bersih sebelum nak wuduk, boleh ke? Ini keputihan ni berterusan ke apa? Kalau tak berterusan, keputihan tu tak perlu cek. Dan juga kalau berterusan, dia setiap kali solat mesti kena cek lah. Setiap kali solat kena basuh, kena tampal, kena balut, kemudian ambil wuduk balik, kemudian solat. Dia macam daimul hadas, orang yang berterusan hadas. Okey, lagi beberapa minit lagi kita akan endkan live, insya-Allah. Angkat jari telunjuk semasa tahiyat akhir. Akhir tu angkat sehingga bila sampai habis bersalam ke? Ya, betul. Betul, cahaya pimpinan. Masya-Allah. Cahaya pimpinan Nabi SAW. Angkat jari telunjuk tu dia kena angkat sampai bersalam. Itu kalau tahiyat akhir lah. Kalau tahiyat awal, angkat sampailah pergi ke rakaat yang selanjutnya. Boleh? Tadi yang sujud tilawah tu nak baca apa pun boleh. Baca yang tadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah pun boleh juga. Boleh Puan Umi Eli. Boleh kita nak baca subhanallah, alhamdulillah. Okey, yang tadi saya sebutkan tu yang paling afdal. Contoh kita baca Quran. Kita baca Quran sampai surah Sajadah. Yang tu yang pertama sekali. Yang pertama sekali tadi saya sebutkan apa ni? Menghadap kiblat, angkat takbir, sujud, kemudian baca sujud tilawah. Ataupun tadi yang kaedah yang kedua, memang biasa kita buat macam tu juga. Bila sampai ayat Sajadah, kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, baca 4 kali. Boleh? Kita baca 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, itu dipanggil baqiyatus salihat. Al-baqiyatus salihat. Tapi kalau yang nak paling afdal tu lah, paling afdal kita sujud tilawah. Kalau rajin, contohnya kita jumpa ayat Sajadah kan. Jadi amalkanlah yang saya sebutkan ni. Bila mana sampai ayat Sajadah, kita pun angkat takbir, kemudian kita sujud. Terima kasih, Masya Allah, Riko. Semoga ni murahkan rezeki. Saya tukar daripada seban jadi topi pula. Insya Allah. Okay? Tak jadi masalah. Boleh subhanallah, alhamdulillah. Betul je semua. Lepas baca bacaan dalam sujud, boleh ke sambung dengan wirid lain? Baca bacaan dalam sujud. Sujud apa ni? Saya kurang faham sikit, Puan Fatimah. Mungkin sujud sahwi Sujud sahwi mungkin. Boleh tak ada masalah. Kalau imam sujud tiga kali, makmum nak ikut ke? Okey. Kalau imam sujud 3 kali, kita kalau tahu imam sujud 3 kali, tak boleh kita ikut. Seperti yang saya sebutkan sebelum ni, kita boleh ikut imam selagi mana imam tidak melakukan perkara yang membatalkan solat. Macam contoh kan, imam kan solat zuhur 4 rakaat, tiba-tiba imam solat sampai 5 rakaat. Imam bangun. Jadi kita sekarang ni, ibu ayah sekalian, tak boleh kalau kita sedar, kita tak boleh ikut imam. Sebab itu perkara yang membatalkan solat. Kecuali kalau kita pun lupa juga.
Kita pun tak tahu rakaat yang keberapa. Kita pun ikut imam. Allahu Akbar. Itu dimaafkan. Imam pun dimaafkan sebab imam mungkin lupa. Okey? Tapi kalau kita makmum yang tahu imam buat 5 rakaat, tak boleh kita ikut imam. Kita kena duduk. Ataupun kita niat mufaraqah. Duduk tunggu imam ataupun niat mufaraqah. Sama juga macam tadi. Imam sujud sampai 3 kali, kita tak boleh ikut imam. Tak boleh ikut imam. Boleh? Kalau kita terbersin atau batuk, batal tak solat? Tak batal. Macam terawih dia sangir sikit, betul tu, Puan Zalina. Macam terawih tu sama jugalah. Supaya kita tak jadi makruh solat kita. Kita nak, contoh kita solat 2 rakaat kan. Nak solat 2 rakaat yang lain, kita pun baca selawat, kita baca zikir. Okey? Supaya solat kita tak makruh. Ni kalau contohnya kita solat 2 rakaat, kita nak bangun terus 2 rakaat yang lain. Kita tak bercakap ke, kita tak berzikir ke, kita tak pindah tempat, jadi hukumnya makruh. Okey? Boleh Lepas baca bacaan dalam sujud yang biasa, boleh ke sambung bacaan dengan wirid yang lain? Lepas baca bacaan dalam sujud yang biasa, boleh ke sambung bacaan dengan wirid lain? Boleh Puan Fatimah. Sujud tu nak baca zikir apa-apa pun tak kisah. Bahkan kalau sujudnya, kalau kita solat sendiri, buaya sekalian, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu kita nak baca sampai 7 kali pun boleh. Itu kalau solat sendirilah. Solat sendiri, kita nak baca banyak pun boleh. Boleh lama dalam sujud. Okay? Kalau imam lupa baca Fatihah, macam mana makmum nak tegur? Makmum tegur subhanallah. Subhanallah. Kalau makmum lelaki, subhanallah. Kalau perempuan, tepuk. Okay? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepala sekali menoleh ke jari, bukan mata sahaja. Dia tak, kalau mata sahaja macam mana pula kan? Tunduk sampai nampak mata tu macam tu. Okay? Mata yang pandang tempat jari tu, sekali kepala kita lah. Macam mana nak pandang mata saja? Tak nampak nanti, takkan nak jeling kan? Nanti kita pandang sekali dia tunduk, pandang sekali. Pandang dekat jari tu. Okay? Banyak pula soalan hari ni. Okay, sikit-sikit lagi. Berapa soalan lagi nanti saya endkan live. Ustaz, kalau imam tertinggal kunut, kita niat berpisah dengan imam dan terus baca kunut atau ikut imam? Okey, Puan Sabariah, kita jangan mufaraqah dengan imam. Kita teruskan. Dan saya pernah ajar yang lepas, tuan-puan, ibu ayah sekalian, siapa yang masih ingat, kalau imam tertinggal kunut, kita boleh baca kunut ringkas. Siapa ingat lagi kunut ringkas kita? Bukan kunut Bukan kunut panjang, kunut pendek, kunut. Tidak. Dia kunut pendek, ringkas itu, dia ada 3 keadaan. Doa, pujian dengan selawat. Allahumma ghafirli, ya ghafur, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Okay? Doa, Allahumma ghafirli. Kemudian pujian, ya ghafur. Pujian, wahai maha pengampun. Allahumma ghafirli, ya Allah, ampunilah aku. Ya Ghafur, wahai yang maha pengampun, pujian. Kemudian kita selawat. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Boleh? Itu pun nanti kita akan bahaskan tentang kunut tu. Bila masa kita disunatkan kunut dan sebagainya. Ustaz, namanlah ke namallah? Subhanamallah. Dia idgham bila gunnah siapa yang belajar tajwid? Saya dulu mengajar tajwid juga kan. Nun sukun bertemu dengan huruf lam. Malla. Subhana malla. Idgham bila gunnah. Masukkan nun sukun ke dalam huruf lam. Dan tanpa dengung. Idgham, masukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua bila gunnah, tanpa dengung. Malla. Tapi kalau kita baca manla pun boleh juga. Dia kesalahan dari segi tajwid, tapi tetap sah lagi. Okay?
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jika baca Al-Quran jumpa ayat tilawah tak sujud tapi baca zikir boleh tak? Boleh Puan Salbiah. Kalau tak baca apa-apa pun boleh juga. Tapi disunahkanlah. Tadi yang kita sebutkan tadi kan, sama ada kita sujud ataupun tadi nak baca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah baca 4 kali ataupun tak baca langsung. Terus baca je. Sampai baca ayat sajadah kita terus je. Itu pun boleh juga. Okey. Tapi kita nak dapat pahala sunat kena buatlah. Ustaz, bila pula ada live? Setiap Isnin hingga Jumaat pukul 10.30 pagi. Okey, boleh ya? Rasa dah habis masa ni. InsyaAllah yang mana yang soalan-soalan yang belum saya jawab, kita tangguh besok ya. Boleh tuan-puan insyaAllah? Seperti biasa, tulis dulu soalan, nanti saya live terus bagi soalan. Terus bagi soalan. Boleh? Yang mana saya tak sempat baca tu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberi kita kefahaman berkenaan dengan solat insya-Allah. Okey, boleh semua? Buat ayat sekalian. Pembahasan setakat ni faham yang mana masuk tadi? Semua faham? Terima kasih banyak Ustaz untuk hari ni, alhamdulillah. Kita fahamkan dulu yang topik sekarang ni, nanti kita akan bahaskan selanjutnya. Yang penting kita faham dulu. Yang hari ni kita faham, alhamdulillah kita dah jadi alim dah. Jadi alim pada masalah tertentu. Bukan alim tu semestinya kena tahu semua ilmu, tak. Maksudnya kalau kita tahu tentang contohnya surah Ab'ad ni, kita dah tahu dah faham, kita dah dikira alim dalam masalah tersebut. Alim dalam masalah tersebut. Dikira alim lah. Alim tu maksudnya apa? Alim itu orang yang mengetahui. Alim, seorang alim. Kalau ulama, ramai orang yang mengetahui. Okey? Contoh kalau yang alim yang besar, dia tahu dah ilmu macam-macam. Tu alim yang besar lah. Kita pun alim juga. Alim tahu tentang satu masalah ni. Contoh rukun-rukun solat, kita alim tentang rukun solat. Okey? Alhamdulillah. Jelas ya? Terima kasih semua insya-Allah. Kita jumpa lagi besok. Jadi tuan-puan yang mana dalam live ini, kalau ada kelapangan, ada waktu, boleh sama-sama nanti join pukul 10.30 pagi besok insya-Allah. Besok hari Jumaat Besok hari Jumaat. Okey. Dan juga pagi besok pun, ni pagi besok kurang sikit lah orang datang. Pagi besok pun kalau tuan-puan ada kelapangan, pukul 7.30 pagi, itu bukan tentang fiqah. Itu kita zikir-zikir lah. Kita baca zikir, baca Quran, baca surah Yasin, kita baca Widul Latif. Itu pukul 7.30 pagi. 7.30 pagi setiap hari ya. Baru faham perkataan alim, ingat ke tahu banyak. Jadi cuma dia alim ni lah. Kalau kita alim, tahu tentang masalah ni je. Itu kira kita alim tentang satu masalah. Okey, boleh? Jadi kita tutup dengan majlis tasbih kifarah dan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta izin untuk endkan live insya-Allah.